Kau berjalan jauh mencari cahaya, padahal terang itu hidup di dalam dada. Tuhan bukan jauh di langit sana, Dia lebih dekat dari denyut nadi manusia. Aku pernah hilang di jalan dunia, mengejar nama, mengejar puja, sampai lelah memeluk kehampaan dan lupa pulang ke dalam jiwa. Ku cari Tuhan di gunung sunyi, di kitab tua dan malam sepi. Namun suara kecil di relung hati berbisik pelan, aku di sini. Jangan mencari Tuhan terlalu jauh, Dia hidup dalam nafas yang kau hirup, dalam air mata dan rasa syukur, dalam hati yang jatuh lalu luluh. Semesta hanya cermin diri, apa yang kau lihat itu yang kau beri. Saat hati bersih dari benci, kau akan mengenal Tuhan sendiri. Ada cahaya di balik luka, ada kasih di balik kecewa. Tuhan tak tidur meninggalkan hamba, Dia hanya ingin hati kembali terbuka. Kadang manusia sibuk berdoa, namun lupa mengenal dirinya. Padahal jalan menuju Sang Maha ada di dalam rasa cinta. Tak perlu berlari ke ujung dunia jika hatimu masih penuh dusta. Karena Tuhan bukan sekadar kata, Dia hidup di setiap jiwa. Jangan mencari Tuhan terlalu jauh, Dia dekat saat kau jatuh. Saat sunyi memeluk tubuh dan air mata menjadi luluh. Apa yang kau tanam kembali datang, hukum semesta terus
lupakan. Kini ku mengerti arti perjalanan. Bukan kaki yang harus melangkah, tapi hati yang harus pulang. Karena Tuhan lebih dekat dari nafas yang pulang dan pergi. Alhamdulillah kita dah sampai di Academy Agency. Kat sini aku macam biasalah beli TDFC TD apa? Dah lupa aku dah. Dah lama tak masuk Thailand kan. TDSC lah, insurans. Lepas tu beli insurans travel. So insurans travel dekat sini nanti bila dah siap dia akan print dan dia bagi dengan sekali apa ni, PDF lah. So semua tu di bawah Zuris lah. So bila kita ambil sini, aku showkan korang, suruh ambil dekat sini Academy ni, insurans ni. Ambil insurans travel kalau korang nak masuk Thailand. Kalau korang dalam 5 hari, maksimum 5 hari, ambil kat sini pun RM40 je seorang. Tapi kalau korang buat couple, dia akan jadi lebih RM5, RM45 kalau couple lah. Macam aku ambil ni RM45 lah. Alright, so kena beli insurans tu. Tak beli nak ya, in case apa-apa parah. Okay, aku nak cerita sikit. Hari ni aku ada cerita sikit lah pasal SLDV ni. Dekat Rawang tadi, okay? Dekat Rawang tadi tak laju pun sebelum sampai area Rawang. Aku slow je kat lane tepi tu. Bukan lane emergency tu, lane tepi tu kan. Seminit saja, sesaat ke 2 saat. Bukan macam tu lah, bukan seminit, sesaat 2 saat. Sebab rumah aku tak pakai kardo, jadi aku toleh sikit cakap dengan dia kan. Sekali aku terlanggar, dengar batang besi panjang ni. Besi ni lah, ni panjang ni, sini ke sini panjang ni. Aku langgar, dia masuk dalam bawah ni. Dia tembak exhaust aku, exhaust system tu kan. Dia tembak, bunyilah bocor sikit kat situ. Daripada Kuala Lumpur aku sampai sini bocor. Aku ingat nak pergi welding dengan Jasni tadi. Sorry lah Jasni, tak sempat lah. Motor bila dah bocor exhaust, so dia tak dapat 100% pergi ke muffler belakang tau. Jadi dia 30% dekat sini, 70% dekat muffler. Jadi power loss. Bila power loss, motor jadi berat sikit lah. Aku pun maintain je lah tadi, 1.2, 1.3 je lah. Maintain je lah kan. Tak nak rembat kan, takut minyak pun kuat nanti kan kalau aku buat laju. Kalau exhaust bocor macam tu, minyak akan jadi kuat. Aku jenguk tadi, agak besar sikit lah, bukan besar ni lah, batang besi tu tembak. Aku cakap subhanallah, nasib baik lah dia tak tembak coolant ataupun dia tak tembak crankcase. Tapi crankcase dia lah, tapi tak tahu lah, dia boleh masuk je lah bedah kan bawah tu. Kalau lah dia tembak crankcase, tembus besi tu padu, tembus crankcase. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Bagi exhaust pun alhamdulillah lepas dah, tak apalah. Nanti besok lah, cerita besok. Aku dekat on the way ke Anyai ataupun dalam Anyai je, aku carilah kedai exhaust yang mana boleh welding, kedai kereta lah yang menggunakan MIG kan. So dia tap sikit kat bawah tu. Apa ni, just ni dia ada MIG, ada MIG, tapi aku tak sempat. Kalau aku pergi situ kan, confirm aku tak masuk. Jadi dia kata suruh aku check in sini. Tapi kau tahu lah, bila dah sampai sini, ketok lah kepala-kepala lutut nak masuk dalam kan. Check in sini, ketok lutut dah, dekat gila dah. Jam tepat pukul 11. So tadi dah 11:05 mau sini. Sekarang ni mau 11:15.
nak bergerak kan, bukan dalam 9.20 terus masuk chop semua lah. Tadi kereta pun banyak mah, tak tahu lah macam mana. Alright, jom. Dah siap dah, insurans semua dah siap. Ok, kita nak bergerak lah menuju ke border atau mall kita, Melaka. Alhamdulillah. Ni boleh terangkat kalau laju. Dulu dah kena dah terangkat. Alhamdulillah. Clear, lengang kau mah. Alhamdulillah. Ok, aku ni ingatkan kat pada Koma, kalau Koma nak datang time macam ni, masuk pukul 11 lebih lah macam aku kan. So dekat Changlun ni tak ada pam minyak Koma kena isi dekat bawah tu, dekat apa tu, dekat UTC kan. Koma kena isi dekat situ. Apa tadi Petron. Petron. Koma kena isi kat Petron penuh-penuh. Kalau Koma lajak sini nak patah balik dah jauh kan. So dia tu Changlun kena ingat, Changlun tutup pukul 10 saja. 10 ke? Dia macam tu lah, 9.45 ke kan. So kau kena ingat lah. Ok, satu lagi aku nak tekankan dekat sini, tekanan yang amat-amat kuat untuk Koma lah kan. Sekiranya berlaku apa-apa kat Thailand, nak cover macam mana, nasihat aku Koma belilah insurans tu. Tak kisahlah kalau Koma tak nak beli insurans dekat Akademi ni, Koma belilah insurans apa-apa pun kan. Make sure lah belilah. Sekiranya berlaku apa-apa, Allahu Akbar, kesian kan. Nak berubat nak apa kat sini semua mahal. Tu dia guna insurans dia. Ok, macam dekat Akademi tu RM40, kalau solo dia cover RM300,000. Ok, kalau bawa couple dia orang show kan ambil RM85, cover RM300,000 juga. Baru RM85 kan. Kenapa kita nak kedekut? Sebenarnya ramai rider-rider Malaysia yang masuk tak beli insurans. Malah je lah aku nak cerita kan. Cuma aku tekankan kat sini, belilah. Ok, aku nak chop dulu kan, kita sama boleh. Alhamdulillah, settle dah. Kita chop pasport. Seclear-clearnya border. Kau tengok, kat Malaysia dah clear dah, tapi aku rasa dekat Thailand pun mesti ada lagi tu. Tapi tak ramai lah, dah last minute macam ni kan. Tak ramai. Jangan ramai, sudah tumpuk. Tak ramai sampai-sampai berkicap. Kasih tak kot kan. Tak apalah, kita sama-sama je lah tunggu tengok kan. Ok, jam tepat pukul 11.24. 11.24 bermakna waktu Thailand 10.24 je lah. Diorang tutup pukul 11, kita pukul 12. Macam tu lah. So kemungkinan besar nanti kita tak masuk ke sini dah. Kita akan masuk ikut jalan baru tu, yang bawah tadi tu. Masuk malam pun clear kan, bumpy pun tak ada. Woi, diorang dah tutup dah tu dah gelap lah. Ada lagi kereta, dah cakap dah. Kereta ada lagi nampak. Jadi nak ambil nombor giliran tu pun kata beratur jugalah. Ok lah, aku nak chop pasport dulu. Nanti kita sama balik pakai hair ni. Buka lagi buka. Sekejap. Dia salah masuk tu. Jom. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah Koma. Tak masuk gear sana, nak jalan. Koma dengar bunyi. Nampak? Dengar. Kotok bunyi angin. Kecil sikit lah, tak ada besar mana. Rabak dia sikit je, tapi sikit pun pressure kan. Dah ada keluar bunyi lah. Ok, aku tadi lepas chop pasport, tinggal motor kat situ, terus aku pergi buat custom form. Dah siap custom form semua, aku keluar balik dah ambil motor. Senang macam ni. Kalau kita dah chop, kita nak bawa motor pergi situ, maksudnya lambat lah. Kita nak memusing, nak start motor semua kan. Jadi lepas chop tu cross je. Kau pegang helmet semua, cross je belakang dia. Pergi terus keluar tu, terus ambil kiri. Ambil kiri tu terus je. Ulur beratur lah sekejap kan. Ingat tadi tak beratur, punya beratur lah.
10 grand dengan pasport. Make sure nama koma lah. Kalau bukan nama koma, abang kena buat satu surat lah. Macam biasa lah, surat. Antara guru pergi toilet sekejap. Nampak dia bila tak ramai, nak buat custom form ni pun cepat. Laju lah dia buka berapa kaunter tu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kaunter kan meh. Tumpah Jawa. Tapi tadi sini mesti penuh ni, mesti ramai ni kan. Kau lah. Okey, aku nak pergi nak tukar duit. Nak tukar duit ke? Tak. Rasa tak kot sebab duit dah tukar dah tu lagi. Ni kan terus pergi hotel je lah. Aku betul tak tahu dia main walk in je ni. Yang Kedah ni ada lah, tak ada kan cari dah. Hari ni lagi Khamis kan. Okay, banyak lagi kot bilik. Tapi anti tu agak-agak tak tutup lagi lah. Dia selalu dia tutup awal. Cuk buat tu. Sudah aku nak ni pula kena gegar dia pula. Right. Aduh. Dah sunyi macam aku senian pula punya exhaust ni. Jam tepat pukul 11.40 dah aku. 11.40 waktu Malaysia, 10.40 waktu Thailand. Tutup pukul 11 kan, border ni tutup pukul 11. Woi, tutup dah kedai-kedai ni. Tinggal situ satu je. Macam ni lah rupanya, nampak. Tutup dah. Kalau kata hari ni rate dia berapa? 8.03 mak ai. Teruknya. Asyik baiklah aku tukar awal dulu. Dah lama dah aku tukar sebelum raya tu lagi. Kalau tidak tumpah ke mana. Bukan. Satu lagi. Aku nak check in kat sini kejap. Aku tengok kat hotel ni dia bukan apa. Dia selesa lah bilik dia. Ni masuk kedai man ni. Masuk ke dalam. Belah kanan ada. Tapi aku selalu check in belah kiri. Belah kiri ni best sikit. Selesa sikit bilik dia. Tapi tak tahu lah macam aku cakap lah. Tutup dah, nampak. Nak kena gegar sekejap. Tengok gegar dia tak nanti dia. So ok lah, aku rasa sampai sini aja video aku. Video yang tak suka apa ni. Alright, besok kita akan bergerak menuju terus ke Krabi. Ok, jumpa lagi di next video. Aku Broris, motor bukan ukuran, yang penting jiwa kena kental. Bilik datang ni lah 500 baht. Ok, jom.